Halo Malaysia, halo. Di Asia Tenggara, dua negara yang menjadi ancaman Malaysia ialah Indonesia. Ancaman utama ialah pencerobohan dan juga curikan. Beginilah keadaan Tentera Nasional Indonesia. Kebanyakan Tentera Nasional Indonesia kurus-kurus, lembik-lembik, dan boleh dikatakan mereka ni cakap besar. Jika berperang, bolehkah Malaysia menang? Jom kita fikirkan. Okey guys, inilah hebat ke Tentera Nasional Indonesia? Jawapannya boleh dikatakan Indonesia bukanlah sebuah negara yang sangat kuat. Pada tahun 1967, Indonesia pernah dijajah oleh Malaysia. Tetapi malangnya penjajahan itu dibatalkan sebab Tengku Abdul Rahman pilih dasar perdamaian. Dasar pertahanan Malaysia ialah mempertahankan sepadan dan juga Selat Melaka termasuk Singapura, Sabah dan Sarawak. Sebab itulah kita tidak membuat perolehan gila-gila macam negara Siam, negara Indonesia. Kerana kita tahu jika berperang, semua dunia akan datang membantu. Jika anda buat kajian, ASM yang ada di Malaysia adalah paling canggih. Okey, Navy Malaysia dari segi pertahanan di dalam ATM, Navy Malaysia lah paling mahal. Sabah Sarawak kena jaga, kos minyak, kos peluru. Jika kita lihat kenapa Malaysia tidak membeli aset yang banyak, kerana kita menunggu daripada kawasan negara-negara FDPA. Walaupun kos operasi yang mahal, Malaysia masih mampu lagi untuk membayar gaji berbanding negara Thailand dan juga Indonesia. Selain mempunyai misil bernilai berbilion ringgit, Malaysia juga mempunyai kuasa tembakan yang tepat. Walaupun sikit tapi ia sangat mahal. Ini adalah contoh ya, di mana senjata-senjata Malaysia digunakan untuk menyerang musuh di daratan. Jika anda buat perang Iran dan Amerika, kebanyakan tentera Amerika sitting duck. Sebab Iran ada misil saiznya hampir saiz bangunan 5 tingkat. Jika kita lihat peperangan pada masa akan datang, bolehkah Malaysia menjajah Indonesia? Dengan perolehan baru, kita mampu menjajah bukan sahaja Indonesia tapi Siam. Di masa sekarang, kebanyakan pemisah di Patani dan juga di Aceh mahu merdeka. Jika berlaku, kita akan ada konflik dengan Indonesia. Daripada utara selatan, kita akan berperang. Beginilah keadaan tentera Malaysia. Disebabkan kita terdedah dengan latihan PBB, maka tidak ada masalah. Negara seperti Thailand bukanlah sebuah negara yang kuat. Kebanyakan orang Thailand juga lembik. Jika kita kaji semasa perang dan serangan Lahad Datu, mereka, Filipina, Sulu berpakat untuk menyerang Sabah. Walaupun perancangan ini dibuat, tetapi mereka akhirnya berundur kerana kesemua pejuang Sulu mati. Walaupun pejuang Sulu ini ditipu oleh pemerintah Filipina dan Amerika, tetapi mereka dapat tahu betapa kuatnya kekuatan sesebuah negara. Keadaan perang Lahad Datu ialah sniper. Kebanyakan askar kita yang mati bukanlah disebabkan kuasa tembakan, tetapi disebabkan kemalangan dan juga bobby trap. Begitulah hebatnya Sulu. Sulu antara pasukan perang yang boleh dikatakan amat diguruni oleh askar Filipina. Jika kita buat kajian, kenapa kita dapat kalahkan Sulu? Sebab Sulu telah ditipu oleh kerajaan Filipina. Semasa berperang, Filipina mula mendarik diri kerana Amerika tahu jika berperang diteruskan, maka Malaysia akan menjadi negara yang tidak aman lagi. Selat Melaka akan ditutup. Indonesia, bolehkah Malaysia mengalahkan Indonesia? Tentu saja kita boleh mengalahkan Indonesia. Indonesia sebuah negara yang boleh dikatakan negara besar, tetapi mempunyai teknologi yang sangat rendah. Jika anda pergi negara Indonesia, anda akan suka kerana di Indonesia tidak ada sistem elektronik seperti di Malaysia yang lebih moden. Selain itu, negara seperti China atau USA bukanlah sebuah negara yang sangat kuat. Semasa konflik di antara Iran dan juga Ukraine, mereka juga tidak mahu memastikan askar mereka mati. Maka mereka menggunakan askar Ukraine. Macam inilah ya, kalau kita menyerang Indonesia. Indonesia bukan saja akan dijajah, malah Indonesia juga akan menjadi padang jarak paling terkukuh. Berbanding jiran-jiran di Asia Tenggara, Indonesia sahaja yang menggunakan kereta kebal berat. Tetapi Indonesia ni sebuah bangsa yang boleh dikatakan gorila, IQ-nya lemah. Di antara bangsa ini, tentera kereta kebal seperti Leopard sangat suka untuk bergerak kerana hujan.
Jerman menggunakan Leopard hanya untuk perang bandar, tapi mereka menggunakan senjata lain untuk perang hutan. Selain kalah, Indonesia juga dikatakan akan menjadikan negara Indonesia ini berpecah belah. Indonesia berbagai suku sakat. Itu sebab mereka sangat takut perang dengan Malaysia. Rafael Indonesia juga boleh dikatakan speknya rendah dan sangat mudah dikesan selepas berlepas. Jika anda perhatikan, kebanyakan pasukan tentera Indonesia sangatlah lemah. Boleh dikatakan tentera nasional Indonesia juga kebanyakannya tidak terlatih. Semasa latihan perang di antara Amerika dan juga Indonesia, banyak tentera Amerika kecewa dengan disiplin tentera Indonesia. Okey, selain itu, Malaysia. Kenapa Malaysia ada banyak negara yang akan bantu perang? Kita adalah menjaga Selat Melaka. Dan itu dasar kita daripada dulu ialah setiap pesawat TDM semasa meronda tidak membawa senjata. Perang Thai dengan Indonesia ini, negara seperti Malaysia dan Siam akan berfikir 90%. Mereka juga takut jika berlaku serangan, mereka akan dijajah semula oleh Malaysia. Apapun akhirnya Malaysia menang.